Jalan-jalan pergi rumah kawan, nak ketuk pintu, tiba-tiba keluar gadis bertudung hijau. Ku terkejut, rupanya itu adik sahabatku. Nasib baik aku tak terai tadi, tapi aku rasa tertarik nak perkenalan, tapi rasa terlalu tanya sama abang, dia marah pula. Oi gadis bertudung hijau. Aduh gadis, tiba-tiba nak pergi rumah kawan, tiba-tiba pula dia keluar perempuan. Nasib baik itu adik kawanku. Aku mau kenalan sahaja, tapi takut abang dia marah lagi. Untunglah dia abang yang sayang adik. Kerana itulah aku sangat menghormati sahabatku itu. Kerana dia juga sayang adik dia. Bukan saja pandai agama, tapi juga sayang dengan adik sendiri, tak apa. Nama pun adik kandung. Ingatlah, gadis bertudung hijau, gadis cantik manis rupawan, berkeluar dari pintu tanya nak ke mana, nak pergi beli barang. Ku tanya tak apakah kalau abang tak ikut. Ku pun temankan kerana risau, kerana dia ku rasa risau kerana aku lelaki budiman. Aku tak sanggup tengok perempuan jalan seorang-seorang. Ku pun tolong hantar naikkan motor. Yang nasib baik tiba-tiba datang abang dia buat muka garang. Ku pun cakap saja tolong hantarkan adikmu. Kerana aku kan lelaki, tak baik pula biarkan perempuan pergi sendiri. Apatah lagi itu adik sahabat baikku sendiri. Kan aku tolong jaga sebab sahabat gadis bertudung hijau. Oh. Belum aku tanya nama dia, bagi tahu nama dia Siti. Oh sungguh ayu sekali. Memang abang dia buat muka marah, tapi aku faham nama pun abang yang sayang adik. Untunglah kawan aku tu baik, yang akhirnya kena kahwin juga kerana suruhan keluarga. Iyalah, keluarga paksa kahwin, akhirnya kahwin jugalah kerana dah layu. Akhirnya kawanku tawarkan adik dia. Yang ku tanya gadis itu tak apa, dia kata okey sahaja. Nikah juga akhirnya. Bercincangkan berlian, dia sungguh gembira akhirnya. Cintaku berjinjah diam-diam. Oh.